Nampak tak Honda guys? SUV yang paling popular ini dia. Honda HR-V. Wow. Yang ni model RS. Belagak dia duduk di atas tebing dan belagak dia kereta ni comel. Dan belagak dia kalau kau pakai kereta ni sebulan RM1,600. Wow, mabuk ke? Nakkah kau? RM1,600. Bulanannya adalah separuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman rakan-rakan, aku dah bawa geng Toyota. Ini adalah jenama Toyota SUV yang sangat disuka. Geng, warna putih-putih melati. Namanya pendek, 3 angka sekali saja sebutnya. CHR. Weh, macam kereta lagu kita geng. CINTA, kata cinta. Geng, ini adalah model CHR 1.8 Auto 2018. Cantik dalam dia. Jom kita tengok meter cluster saya nak tunjuk geng. Meter cluster, mata dia. Meter cluster cantik. Ruangan dalam yang sungguh padu, sophisticated dan lebih lawa daripada HR-V 2018 CHR CINTA. Kau tengok geng, daripada sana sampai ke sana, mana yang lebih lawa, mana yang lebih jelita. Yang paling penting, bulanannya dikatakan separuh daripada 1,600. Maknanya 800 ke? Harga dulu. Ho! 76,900. Piu. Geng, 76,900. Lebih kurang Ativa je. Aku bersama dengan Azhar. Macam mana Abang Azhar? 7,000. 7 hari. 7 malam. Oh, 7,000 duit bukannya makan lun akan menjadi 70,000. Geng, 70,000 untuk tempoh masa 9 tahun. Bulanannya kau mampu 880. Hai, ruangan belakang nampak kecil tapi besar geng, besar. Jom kita tengok geng. Wow, sungguh lawa dan unik lampu dia. Dan cara buka pun dia nak tiru HR-V. Tak buka sini, buka sama geng. Masuk kau tengok. Weh, ada half leather. Geng, apa lagi? RM880 sebulan. Mampu kau bayar. WhatsApp segera kepada saya 012 340 0034.